Muhammad Noor, Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Melaka, yang berhormat Saudara Yusmadi, MP bahagian Balik Pulau Pinang. Tuan-tuan dan puan-puan, pimpinan PKR, PAS, DAP, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, apa kabar? Sudah makan? Yang dekat luar ada makan, ada hamper? Kalau tak sempat boleh makan di luar, masuk sini dengar. Saya percaya malam ni kita berjaya lah. Saya masih ingat pada beberapa bulan yang lepas apabila saya dah datang ke Peropet ceramah. Traffic jam sampai Cheng Baru, sampai saya nak dari Cheng Baru sampai ke Tesco ambil 45 minit. Tak sampai. Hari ini saya nampaknya kita sudah berjaya. Walaupun kita nampak ada orang kacau-kacau di sini, tapi kalau dia nampak orang begitu ramai, mungkin dia pun rasa macam takut sedikit. Kawasan ini bolehkah kita menang? Payah rumput. Harapan bagi PKR dalam negeri Melaka. Boleh kita menang? Saya diberitahu PAS boleh menang sekurang-kurangnya 5. DAP boleh dapat 5 juga. Sekurang-kurang dia 5. PKR hari ini program di 4 kawasan, kita boleh menang 4 tak? Kalau kita dapat 5, 5, 4, 14. Ngam-ngam, tak boleh jadi kerajaan. Lebih 1. Kurang 1 lagi jadi kerajaan. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak jadi kerajaan, kita mau dapat 15. Kalau kita cakap 15 begitu kuat di sini, saya rasa ada malu sedikit lah. Kalau di Johor, semua kerusi 56. Kalau nak jadi kerajaan, 28. Kita semua kerusi dalam negeri Melaka 28. Okey, feng shui ini baik sikit lah. Kita boleh menang lebih sikit. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak jadi kerajaan, kita mesti dapat 15. 15 pun goyang-goyang lah, selalu kena pergi mahkamah. Seperti di Perak, kita kena pergi mahkamah. Itu sebab kalau kita menang, kita nak menang 18 ke 20? Semua sekali boleh dapat 28. Kalau kita boleh dapat 28, kita nak pergi Wisma Negeri, bukan Putrajaya, Negeri Melaka. Kita kena kepung dia. Jangan bagi UMNO masuk, nanti dia hancurkan semua maklumat dekat situ. Kita kena kepungkan semua sekali. Orang masuk, dia beli itu mesin pengisar, shredder. Dia nak hancurkan semua maklumat dekat situ. Kalau kita menang malam itu, jangan kita balik, kita pergi Seri Negeri, kepungkan kawasan itu. Jangan kasih orang UMNO masuk. Orang MCA sudah cabut. Orang MCA sudah cabut. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak menang, kita mesti ada semangat sikit, kerja kuat sikit. Malam ni kita jumpa di sini, besok kita kerja sampai hari mengundi. Dalam satu dunia, Malaysia ini saya rasa aneh sedikit. Sebab tarikh untuk mengundi ini, saya rasa macam teka-teki lah. Hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan lagi. Tak sampai satu masa. England pun ada satu masa. Amerika Syarikat pun ada satu masa tetapkan. Kenapa Malaysia kena tunggu masa untuk dia sahaja? Rakyat tak bersedia, tak apa. Hanya Barisan Nasional bersedia, mereka mengundi. Itu tidak baik, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak beritahu kepada semua. Orang UMNO dia ceramah di situ, tentu dia cakap, kalau negeri Melaka jatuh dalam tangan Pakatan Rakyat, maka DAP jadi kerajaan dan Ketua Menteri. Chua Soe Lik datang ke Melaka. Dia cakap, kalau Pakatan Rakyat di Melaka ambil kuasa, PAS akan jadi Ketua Menteri. Dia nak laksanakan hukum wuduk. MCA cakap satu, UMNO cakap satu. Mereka sama-sama nak takut dari rakyat. MIC dia tak mau cakap sebab dia tak berani nak cakap. Kalau Barisan Nasional menang pun MIC duduk diam. Barisan Nasional tak menang pun MIC duduk diam. Itu saja kerja dia. Panaskan kerusi dalam Dewan. Apa MIC boleh buat? MIC tak berani cakap. MIC saya sudah duduk dalam Dewan 17 tahun. MIC kalau dah cakap, dia dah pandang Ketua Menteri. Tengok dia punya signal boleh cakap tak. Signal tak ada, tak boleh cakap. Dulu MCA duduk dekat-dekat selepas Ketua Menteri. Hari ini MCA duduk
tempat ke-6 selepas Ketua Menteri. Nak tengok signal pun jauh sikit kita dapat penang. Dulu dia duduk sebelahan. Kalau nak picit sikit pun boleh rasa. Sekarang tak boleh lagi. MCA sudah jauh. MCA sudah jauh. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hari ini mereka bukan nak kalau kita parti politik, kalau kita dah bandingkan kita punya polisi, kita punya manifesto dan sebagainya. Macam mana kita bawa kebaikan kepada rakyat kita. Itu kita satu persaingan yang baik, positif kepada semua. Kalau kita nak takutkan rakyat, dulu, kalau mereka nak takutkan rakyat, senang saja. Orang Cina malam ni saya nampak banyak dekat sini. Ini memang satu kejayaan Pakatan Rakyat. Dulu orang Cina nak pergi kawasan, nak dengar ceramah PAS. Susah. Saya masih ingat tahun 2008. Saya jadi pengurusi DAP Melaka. Nak runding dengan PAS. Macam mana kita nak tentang Barisan Nasional. Kita kena pergi ke Duyung. Satu warung. Di belakang warung itu kita runding. Kenapa? UMNO dia kacau, MCA dia nampak, besok masuk surat khabar, front page, surat khabar itu front page. Dia kata, DAP bersama dengan PAS nak bentukkan negara Islam. Senang saja. Orang Cina semua tak mau undi DAP. Malam ni saya nampak ramai dekat sini. Orang Cina tak takut. Saya berani cakap di sini, orang Cina 85% undi pembangkang. Orang Cina 85% undi pembangkang. Saya ada seorang kawan, dia belajar di USM, dia junior saya. Hari Sabtu saya jumpa di hadapan Maybank. Dia kerja di Singapura. Dia beritahu saya, orang Malaysia yang kerja dekat Singapura 90% undi pembangkang. 90%. Dulu orang kerja dekat Singapura tak undi. Tahu tak kenapa mereka tak undi? Dia untung Sing dollar balik ke Malaysia, belanja Malaysia ringgit. Kalau Sing dollar RM2.40, dia balik ke Malaysia, RM1 Sing dollar tukar RM2.40 Malaysia ringgit. Kemewahan dia, kehidupan dia, selesa, tak payah undi, tak mau kacau bilau, tak nak gaduh. Itu sebab mereka kekalkan Barisan Nasional sebagai satu kerajaan. Hari ini, mereka masih untung Sing dollar. Tapi mereka nak balik undi. Saya tanya dia, balik undi tak? Mesti ambil cuti balik undi pembangkang. Balik undi, tak kira PAS, PKR, DAP, mereka dah undi Pakatan Rakyat. Itu satu semangat yang baik, tuan-tuan dan puan-puan. Semasa Tahun Baru Cina, saya bawa tarian singa. Tarian singa saya di Taman Merdeka. Saya jumpa dengan seorang kaum Melayu. Saya tak kenal dia. Dia suami isteri dengan 3 orang anak. Dia nak tengok tarian singa. Isteri bawa dia punya anak pergi tengok performance tarian singa. Dia punya suami beritahu saya, "You DAP datang sini tunjukkan tarian singa. Adakah tauke-tauke marah sebab lori awak ada bendera DAP?" Saya kata tak marah, mereka sokong DAP. Dia cakap betul lah, kita kena ubah. Sudah 50 tahun kita penat sokong Barisan Nasional. Saya tak sangka orang di tepi jalan pun beritahu kepada kita. Mereka penat sokong Barisan Nasional. Penat sokong Barisan Nasional 54 tahun. Akhirnya kita tanggung semua kita punya hutang-hutang. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan? Sekolah Cina kena bayar cukai tanah. Sekolah kebangsaan tadi saya tanya kita punya Cikgu Rahim. Dia sebagai pengetua dia kata tak ingat, tak pernah ada bayar cukai tanah. Tokong Cina bayar cukai tanah. Masjid saya tanya seorang kawan PAS, dia kata masjid tak bayar cukai tanah. Orang MCA dia pandai, dia main silap mata. Dia di atas zaman tokong, dia umum. Tokong ABC ini tak payah bayar cukai tanah. Token RM1. Token, tahu tak token? Dia secara token? Sagu hati, RM1. Gantian lu dia cepat-cepat keluarkan RM100. Saya bayar cukai tanah untuk tokong ni 100 tahun.
Dia cepat-cepat keluarkan duit RM100. Dia bayar cukai tanah